Dari media bebas lebih pada tidak kalah lawan riba lah apapun. Kita cakap pasal dunia dialog politik ekonomi, politik Islam, tapi bagaimana pula dengan nak dialog, akan ada lagi ke dialog mengenai ekonomi Islam pula, di mana kita masih lagi menghadapi isu yang brand Islamik tapi sifatnya tak begitu Islamik. Baik. Kalau kita tengok Global Islamic Economic Index, Malaysia diletakkan sebagai negara terbaik di dunia, diikuti oleh Arab Saudi. Jadi umumnya dari sudut iktirafan dunia, kita sudah terkehadapan daripada Islamic Economics. Namun begitu, kita lihat bagaimana negara yang berhormat Perdana Menteri memberikan tumpuan khusus untuk menambah baik lagi pelaksanaan ekonomi Islam di Malaysia. Malahan kerajaan telah memperuntukkan jutaan ringgit untuk penyelidikan dan kajian bagi memastikan bahawa sistem ekonomi Islam itu dapat diperkukuhkan. Ini bermakna kita tidak komplasen, tidak selesa. Kita terus melakukan perubahan dan peruntukan-peruntukan tertentu, dan kita lihat ada beberapa universiti telah pun diberikan grant, di antaranya adalah INSAF dan beberapa institusi yang lain. Perdana Menteri menyebut sendiri dalam belanjawan, malahan dalam banyak ucapan-ucapan beliau yang memberikan penekanan kepada pembukuhan aspek ekonomi Islam. Saya rasa dekat dunia ni, pemimpin dunia yang bercakap tentang ekonomi Islam yang amat berhormat dan Perdana Menteri kita. Jadi kita rasa begitu bangga dan kita yakin dengan stakeholders yang ada, dengan sektor industri, kerajaan dan juga pemain-pemain itu, kita akan dapat melakukan perubahan. Kita nampak beberapa inovasi dan daya cipta dalam belanjawan baru-baru ini, dan kita lihat bagaimana wakaf, bagaimana ekonomi Islam dan sebagainya diperuntukkan beberapa inisiatif untuk menambah baik lagi ekonomi Islam di Malaysia dan juga di dunia.